One, two, three, pakak kita mari ganu. One, two, three, ramai-ramai kita serbu. One, two, three, ganti kita takkan jemu. One, two, three, negeri Terengganu memang padu. Semua tiga pakak kita. Kali ini jejak inovasi sosial anjuran Yayasan Inovasi Malaysia tiba di Kuala Terengganu. Saya berharap semoga dengan adanya program yang baik ini dapat mencungkil pelbagai inovasi sosial yang datang daripada komuniti kita di Kuala Terengganu. Jadi kita akan memulakan sesi jejak inovasi kita. Bersama-sama kita akan ada researchers ya, yang akan bersama dengan kita juga. Akan ada sukarelawan yang akan mengambil data, yang akan menjejak bersama, dan kita melihat isu-isu dan cabaran di komuniti dan kita cuba mendapatkan solusi bagi mengatasi isu-isu dan cabaran tersebut. Selamat berinovasi. Memulakan jejak inovasi kita, inovasi sosial di perpustakaan. Jadi di sini kita jumpa satu produk yang dinamakan EasyCube. EasyCube merupakan pentas mobile, sebuah pentas yang didirikan. Jadi yang ditunjukkan pada kita hari ini adalah prototype. Jadi kita telah pun memberi beberapa idea bagaimana ianya dapat membantu menaik taraflah penggunaan, menambah baik penggunaan pentas mobile ini. Destinasi jejak inovasi sosial yang kedua hari ini adalah di tempat pembuatan batik modular oleh Cik Ning. Dan satu daripada apa yang menarik pada saya adalah bila ditimbulkan isu dan cabaran bagaimana mereka pola yang dah siap untuk handbag contohnya. Jadi pola kalau yang sebenarnya dibuat daripada tembaga, tapi menggunakan kreativiti mereka dapat menghasilkan satu pola daripada bahan cardboard ya. Walau bagaimanapun ada cabaran dan isu yang Cik Ning hadapi iaitu ketahanan dia. Jadi kepada penyelidik di luar sana, jika ada alternatif ya menggunakan bahan yang boleh tahan dan sebaik tembaga, mungkin tak sebaik tembaga tapi boleh menyamai ketahanan tembaga, sila hampiri kami di YIM. Jejak inovasi sosial di Kuala Terengganu telah sampai kepada jejak yang ketiga, di mana pengusaha Cik Saufi mengusahakan pembuatan semua hasil-hasil produk daripada pokok gelam, daun gelam sebenarnya, daun gelam. Dan kita dapati ada isu-isu di mana pemprosesan ini memerlukan memberi yield yang lebih tinggi. Jadi kita pasti bahawa ada researcher di sekitar Kuala Terengganu contoh, ataupun di Kelantan ataupun di Pahang yang mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Sila datang ke YIM. Terima kasih. Jejak inovasi sosial kita dah sampai kepada jejak inovasi yang keempat di Pusat Sains Kreativiti Terengganu PSKT, yang mana mesin rumput yang telah ditambah baik dengan pengadang ini. Jadi ini merupakan prototipe dan kita telah pun melihat bagaimana ianya berjalan, dan di pihak YIM telah pun memberi cadangan-cadangan bagi penambahbaikan idea-idea yang berdapat membantu produk ini stabil.
Kota Timur, jangan lupa mari semua. Negeri Terengganu memang Soho tempat molek. Tanah subur tempat molek. Tanah subur. Terengganu kita. Terima kasih pada orang Terengganu, terima kasih kepada semua yang membantu kami daripada state, daripada agensi-agensi, Jejak Inovasi Sosial kat mana? Terengganu kita, wah.